Okey, jom kita mulakan. Kali ni kita ada satu cerita dari sejarah Melayu yang memang lain macam. Tajuk dia pun dah cukup gempak. Batman dari Melaka. Anda tak salah dengar. Batman. Tapi ini bukan cerita komik atau filem tau. Ini kisah betul. Kisah seorang sultan yang ambil keputusan drastik, dia sendiri turun padang jadi vigilante waktu malam. Macam mana tu? Jom kita bedah siasat cerita ni. Okey, watak utama kita untuk cerita ni ialah Sultan Alauddin Riayat Shah I. Baginda ni Sultan Melaka yang ke-8. Tapi, baginda ni bukan jenis sultan yang biasa-biasa, yang cuma duduk relax atas tahta. Kalau kita nak bandingkan, ayahanda dia, Sultan Mansur Shah, dikenali sebagai seorang yang alim, yang warak. Tapi Sultan Alauddin ni, dia punya vibe tu lain sikit. Dia ni jenis get it done, jenis yang turun padang. Kalau ada masalah, dia tak tunggu. Dia sendiri yang akan selesaikan. Kiranya macam do it yourself lah, DIY punya sultan. Dan bukan setakat pemerintahan je, malah kehidupan peribadi baginda pun penuh dengan strategi. Perkahwinan baginda contohnya. Satu dengan puteri kerabat diraja, satu lagi dengan anak pembesar paling berpengaruh masa tu. Jadi ini bukan sekadar kahwin tau. Ini langkah politik yang bijak untuk kuatkan kuasa dan hubungan diplomatik. Semua dah kira siap-siap. Baiklah, sekarang jom kita tengok latar tempat cerita ni. Melaka pada zaman tu. Melaka ni, dia kaya, dia maju. Tapi, di sebalik semua kemewahan tu, ada satu masalah besar yang tengah membara. Sebagai pelabuhan antarabangsa, Melaka memang jadi tumpuan. Pedagang dari seluruh dunia datang. Tapi, biasalah kan, kat mana ada duit, kat situ mesti ada jenayah. Kes curi-mencuri makin menjadi-jadi. Sampai satu tahap, Melaka dah tak selamat macam dulu. Malah ada catatan dari seorang pelayar Arab yang sangat terkenal, Ahmad Ibn Majid. Dia tulis, lebih kurang macam ni lah. Aku sampai keliru nak bezakan mana orang Melayu Islam dengan yang bukan Islam. Ada yang makan daging anjing. Ini bukan sekadar menunjukkan budaya yang bercampur bau, tapi mungkin juga ada petanda yang moral masyarakat kat bandar pelabuhan yang sibuk ni dah mula longgar. Soalan dia, kenapa undang-undang yang ada tak boleh nak kawal semua ni? Jawapannya ada pada sistem perundangan Melaka tu sendiri. Cuma kita tengok hukum kanun Melaka. Dia ni macam rojak. Cuma dalam 41% je ikut undang-undang Islam. Selebihnya, undang-undang adat dan apa-apa yang diubah suai ikut keadaan setempat. Bila dah campur-campur macam ni, sistem tu jadi tak konsisten, senang ada lubang. Dan inilah kelemahan paling besar dalam sistem tu. Keadilan tak sama rata. Kalau rakyat biasa buat salah, memang kena hukum teruk. Tapi kalau golongan istana atau sultan yang buat salah, senyap. Tak ada apa-apa. Contoh paling jelas, kes Sultan Mahmud yang ada skandal dengan isteri pembesar. Ada kena hukum? Tak ada. Nampak tak? Sistem tu dah rosak dari dalam. Bila kes curi dah makin melampau, Sultan Alauddin dah tak boleh tahan. Dia rasa, cukuplah, sampai sini saja. Dan dari sinilah cerita kita masuk babak baru yang paling dramatik. Dengan rasa tanggungjawab sebagai pemerintah, baginda buat satu keputusan yang gila. Betul-betul berani. Baginda cakap, benda ni tak boleh jadi. Aku sendiri akan turun. Bayangkan, Sultan tinggalkan istana yang selamat untuk buru pencuri waktu malam. Siapa sangka? Dan mestilah baginda tak pergi sorang-sorang. Dia kumpul satu tim kecil yang memang unik. Ketuanya tentulah Sultan sendiri. Otok dia, Hang Ishaq. Dan yang paling best, Hang Ishaq. Siapa Hang Ishaq ni? Dia ni penjawat sirih santap diraja. Ya, tukang siapkan sirih sultan pun join sekali misi berbahaya ni. Memang pasukan tak dijangka betul. Maka, pada satu malam, bermulalah operasi rahsia Sultan. Aksi sebenar bermula sekarang. Okey, tengah meronda-ronda, tim Sultan ni terserempak dengan geng pencuri. Ada 5 orang, tengah sibuk angkut satu peti. Peti apa? Peti berisi candu. Bila nampak Sultan, pencuri-pencuri ni terus panik. Diorang campak peti tu dan lari lintang pukang. Sultan terus bagi arahan, Hang Ishaq, jaga peti ni. Sementara tu, baginda dengan Hang Ishaq terus kejar sampai ke Bukit Melaka. Dan kat situlah, dengan satu jeritan yang kuat, Sultan mula serang. Seorang pencuri kena tetap dengan Sultan, dikatakan sampai terbelah dua, terus game over untuk dia. Pertarungan tak berhenti kat situ. Dekat satu jambatan, Sultan dengan Hang Ishaq selesaikan lagi 2 orang
2 orang lagi yang tinggal, nampak kawan-kawan dah tewas, apa lagi? Terus terjun sungai, selamatkan diri. Jadi, malam tu hasilnya 3 pencuri mati. Misi pertama, selesai. Tapi, aksi malam tu hanyalah permulaan. Apa yang jadi lepas tu yang betul-betul mengubah Melaka. Dan caranya sangatlah kejam. Esok paginya, Sultan pulangkan peti candu tu pada tuannya. Lepas tu, depan semua pembesar, Baginda Perli Temenggung Siri Maharaja. Dia ni macam ketua polis lah. Baginda sindir Temenggung sebab gagal jaga keamanan. Sindiran tu nampak je halus, tapi mesej dia jelas dan tajam. Zaman main-main dah tamat. Perubahan besar akan datang. Dan inilah perubahan tu. Sultan perkenalkan satu dasar yang sangat ekstrim. Dasar toleransi sifar. Maksudnya, lepas ni, kalau ada orang disyaki mencuri, tak payah tangkap, tak payah bicara, terus hukum bunuh di tempat kejadian. Temenggung yang dah kena Perli tu, dia ambil arahan Sultan ni sangat serius. Satu malam, dia jumpa seorang pencuri. Tanpa cakap banyak, dia tetap pencuri tu. Dan tetakkan dia tu sangat kuat sampai bahu pencuri tu putus, terbang dan mendarat dalam sebuah kedai kat situ. Cuba anda bayangkan jadi tuan kedai tu. Esok pagi buka kedai, tiba-tiba nampak ada potongan bahu manusia atas lantai. Jeritan dia tu rasanya satu Melaka boleh dengar. Insiden ni ia jadi satu mesej yang sangat dahsyat kepada semua orang. Jadi apa hasilnya? Lepas je insiden bahu terbang tu, jenayah curi kat Melaka terus menjunam. Bandar tu jadi aman sentosa kata orang. Para penjenayah semua faham, kalau nak cari makan dengan cara salah, Melaka bukan lagi tempatnya. Memang Sultan Alauddin berjaya buat Melaka jadi selamat. Cara dia memang berkesan. Tapi, ia tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Adakah keamanan yang lahir dari rasa takut, dari hukuman tanpa bicara, boleh kita panggil keadilan yang sebenar? Apa pendapat anda? Cuba fikirkan.